Selamat malam korang, bersama dengan saya Fitri daripada Personality Production. Bersama dengan saya malam ni kita ada anjuran kita punya Magic Fest 2026, anjuran MFM. So untuk korang nak dapat tengok kita punya pesulap daripada luar dan dalam negara dan interaktif dan juga aktiviti yang mesra keluarga, korang jangan lupa masuk dalam anjuran Magic Fest pada 2026 hari ini dan malam ini daripada 22 hingga 25 August. If you see my look and my accent, you can tell. If you think this theme is funny, you can call me Jing Zhong Fan. Okay, everyone have dinner already? Raise up your hand. Oh, haven't have your dinner? Raise up your hand. Boys and girls will be around to take photographs if you want, but remember tomorrow is the last lama tak nampak. Hai, selamat malam bersama dengan saya Fitri dan hari ini saya bersama Safi. Hai. Jadi untuk awak hari ni saya nak tanya awak lah. Jadi apakah hope awak tentang Magical Fest ni? Adakah nak buat tiap minggu ke, tiap bulan ke? Yeah, hi, hello everyone. So Magic Fest ni sebenarnya yang ni second year lah. Last year kali pertama, yang ni second year diorang buat macam ni. So kalau katakan nak buat setiap minggu pun short lah, best lah kita boleh join. Saya ni peserta sebenarnya, saya bertanding. So kalau kita buat setiap minggu tu lagi ramai akan keluar bertanding. Saya rasa lah yang bakat-bakat dekat Malaysia. Jadi itu je lah. Okay, memang bagus guys. So untuk korang, jangan lupa untuk support Magic Fest 2026 kat Lalaport. Okay, korang nak tahu I dengan pesulap siapa? Okay, let's hear it with Chin Chang. Oh my god. Wow, that's so big. So this is Chin Chang and this is the organizer for this event. Say hello. Hello everyone, hello. So I want to know, like, how you get, what the goals for this event right now? The goal is we want to
The goal is what to gather the Malaysian magician community and then raise the standard of Malaysian community. And then we hope we can bring Malaysian magician to overseas to international stage. Wow, it's so good. It's so big, huh? So I hope you good and have a nice day. Okay. So let's go. Go to Magic Position Fest 2026. See you guys. You. Selamat malam guys, bersama dengan Fitri, and right now kita ada position, and please introduce your name and tell me about your story. Alright, my name is Jack. So, hi, my name is Sheffel. Okay, so I started learn magic from 2009 until now. So actually, I'm a full-time magician. Oh wow. Yeah. And I also have go a lot country joint competition. Yeah. So for this event, so they invite me come to do guest performance. So I hopefully this event can make it more bigger, can let more country magician come to Malaysia. Wow, that's amazing. And I have another one question for you guys. So the question is, what you see that this is important for the Malaysia position? How about this question to my partner? Okay. Yeah. Okay. What is the position? Okay. Actually, I also don't know how to explain for this one. But for me, I just can say because I very love my this job. Okay, and also main is for the culture side. That's mean it's a Chinese culture. So I will let a lot of people to also know what is the culture in our magic or in another side of the position like that. Yeah, thank you so much. That's good. That's amazing, guys. That's amazing. So you guys, jangan lupa masuk dalam Magic Fest 2026. See you guys. See you. Selamat malam bersama saya dengan Fitri, and I have special guest today. Perkenalkan Mr. Minda, guys. Hai. Dengar kata hari ini dan juga pada tahun ini dia menjadi seorang juri. Betul ke bang? Betul. Alhamdulillah tahun ni saya Mr. Minda untuk Magic Fest 2026 yang ketiga. Ini yang ketiga. Wow. Saya alhamdulillah diberi penghormatan untuk menjadi salah seorang juri, dan ya saya ceritalah matlamat event ni ialah bukan saja nak tunjuk magic. Banyak je show yang tunjuk magic, tapi kami nak menunjukkan yang magic di Malaysia ni jauh lebih besar dan jauh lebih antarabangsa daripada yang ramai orang sangkakan tau. Sebab mungkin ramai orang sangka yang di Malaysia ni silap mata ni cuma di tahap birthday party, adalah event-event dinner. Bukan tu tak bagus, tapi di sini kita ada orang yang pegang rekod dunia. Kita ada orang yang pegang rekod ASEAN. Kita ada ahli silap mata yang sentiasa perform di antarabangsa daripada Taiwan, daripada ada yang pernah masuk America's Got Talent apa semua. Jadinya yang kami nak minta ni ialah kalau boleh bukan tahun ni je. Tahun ni dah sampai penghujung. Jadi kami nak minta tahun hadapan dan kehadapan lagi bila kami buat ni ada sokongan daripada pihak kerajaan. Sebab kami nak menunjukkan yang ini satu cabang seni yang juga hakiki. Pasal orang nampak menyanyi, menari, berlakon. Semua tu alhamdulillah saya pun pelakon. Saya pun pengacara, itu tak ada masalah. Tapi saya nak tunjukkan yang seni ni, seni yang saya dah sebati 30 tahun ni, ini pun satu yang menyumbang kepada warna seni di Malaysia ni. Kan, supaya kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara lain di dunia ni kan. Dari segi silap mata. Itulah cerita. Panjang pula cerita je kan. Senang ke jawab kan. Jadi harapnya di tahun ni kami dah hujung, ada satu hari lagi di sini. Tapi minta sokongan kepada semua di luar sana untuk anda sentiasa meraihkan seni kami, iaitu seni silap mata daripada semua cabang lah. Daripada street magicnya sampai ke clownnya sampai ke atas pentasnya semua ya. Dan benda-benda yang macam kuasa minda saya ni. Jadi kita sama-sama ya. Boleh. Anda percaya? Anda percaya. Okey, sekian saja liputan daripada saya hari ini di Magic Fest 2026. Saya Fitri dan selamat malam.